Damn, aku makin gelap. Assalamualaikum. Wow, what up? Pertama sekali Syed nak ucapkan terima kasih kepada Aman Wan sebab tanpa dia vlog alamat peperiksaan ni Syed takkan dapat 1000 views. I mean like, seriously, terima kasih gila kat Aman Wan sebab dah banyak tolong. Moving on. Betul. So, I'm going to talk about the awkward moment when, ataupun bahasa Melayu senang kita sebut perasaan janggal bila apa? Bila sesuatu yang agak memalukan terjadi dan anda rasa pelik. Perasaan janggal ini boleh berlaku di hadapan publik. Kalau tak ada orang di sekitar, tak janggal lah. So sekiranya anda di tempat yang ramai dan ada orang tengok dan anda buat silap, that's awkward. So apa benda yang awkward, janggal gila ni? Yeah, here are some examples of awkwardness. Alamak, macam mana ni? Dia orang mesti rasa aku ni butuh huruf ataupun tak tiu baca. Alamak, macam mana aku nak buat ni? Ala. Beratnya. Aduh, siapa lah boleh tolong angkat ni? Beratnya. Alamak, saya pakcik, biasa tolong pakcik. Pakcik. Kau berani kau panggil aku pakcik? Aduh. Syed. Mila, kau tahu tak, Isyad tu sebenarnya dia tiap-tiap malam dia tidur dengan bantal busuk. Lah, aku dengar dia tidur dengan teddy bear. Yang mana yang betul, bantal busuk ke teddy bear? I rasa dua-dua lah. Assalamualaikum. Cerita pasal apa ni? Alamak, kau rasa Isyad dengar tak, Mila? Kau rasa dia dengar tak kita kutuk pasal dia tadi? Ya Allah, takutnya aku. Syed datang lah. Baru cerita tadi kita kutuk dia. Alamak. Aduh, Syed ni handsome juga kan? Mak, Ayah, inilah kawan baru Syed. Nama dia Siti. Oi Mamat, nama aku bukan Siti. Nama aku Nurul Ain. Sorry, silap. So, apa akan korang buat sekiranya anda didatangi oleh situasi-situasi seperti itu? Ya, kejadian-kejadian seperti itu amat memalukan. Tapi ingat, hidup hanya sekali seumur hidup. Jadi, anda kena belajar cara-cara untuk have fun, enjoy. Jadi kalau lain kali korang nyanyi dalam toilet, suara korang pecah, just imagine like you're on American Idol and then the judges will like puji-puji you guys. Or korang tengah naik escalator and then korang tak sedar yang escalator sebelah anda escalator turun, tapi korang pergi ke escalator tu. So korang akan buat satu pusingan. But anyway, korang just keep on going what you guys are trying to do. Do not be embarrassed, because every time you do this, you gain experience. So when you gain experience, you will never do the same thing again in the future, because you know what's going to come. So itu saja untuk Isyad pada minggu ni. Isyad, sorry
sebab Irsyad tak post video minggu lepas. Korang nak tahu kenapa? Irsyad bagi preview sikit. So, kalau korang nak tengok video penuh tu, korang boleh check kat bawah. Korang boleh add Irsyad dekat Facebook, second channel Irsyad, blog, Twitter, everything on my link in the description. Jangan korang fikir Irsyad ni ada account YouTube tapi tak ada Facebook ni semua. No, Irsyad ada semua dalam description. Sebab Irsyad tak tahu nak buat yang berdalah, yang kalau korang tekan kat screen dia buka tab baru kan. So that's it for today. Assalamualaikum. Bye. Irsyad Vacation sign out.